Alright guys, jadi dalam video kali ni guys, sebabkan ramai gila yang request Bang, cuba ranking YouTuber Malaysia. Alright, dalam video kali ni kita nak buat ranking YouTuber Malaysia. Sebelum tu guys, korang jangan lupa tekan button like dan tekan button subscribe guys, supaya kita cepat untuk menuju 1 juta subscriber. YouTuber Malaysia yang pertama ni guys, Akil Zulkifli. Kalau korang suka Akil Zulkifli, jangan lupa tekan button like dan tekan button subscribe guys. Alah. Letak 5 lah dulu, 5. YouTuber Malaysia yang kedua ni, Azfar Heri. Oh, Azfar Heri masa dulu lah aku tengok, sekarang aku dah tak tengok dah. Kalau macam tu 6 lah. Okey, yang ketiga. Bella Han 7. Zuki. Alamak, patut Zuki nombor 6. Boleh lah kan, 4 lah. Alright, YouTuber Malaysia yang kelima ni guys, ini tak payah masukkan lagi kot, belum famous lagi ni Mamat ni. Kalau korang rasa aku ni patut top berapa guys, cuba korang komen kat bawah. Tapi kalau bagi aku, alah tak penting sangat pun, 10. Ikmal Sepeda. Buat korang semua yang peminat Ikmal Sepeda, aku minta maaf, aku terpaksa letak dekat top 8 lah. Okay, lagi. Astaghfirullahalazim. Kenapalah aku pergi letak diri aku ni nombor 10, Mamat ni nombor... aku tak tahu pula ada Mamat ni. Kita tukar. Aku tu naik top 9, Mamat ni turun top 10. Kalau boleh 100 lah guys. Sumpah aku tak nak tengok muka dia ni. Isap. Okay, aku pening sekarang ni, sebab ini dah kemuncak lah ni. Tinggal 1, 2, 3 ni. Satu. Manalah tahu, tinggal isi sub je yang paling best. Yang lepas ni YouTuber yang kurang famous ke apa, yang mana kita tahu kan. Alright, YouTuber yang ke-9, Alif Irfan 2. Okay, yang terakhir ni, Ikmal Noh. Alright, layak dapat nombor 3. Okay, korang nak aku ranking apa lagi guys? Cuba korang komen dekat bawah.